Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Jika anda tengah survey-survey skuter ataupun motosikal tapi berkonsepkan adventure, ini mungkin boleh dijadikan salah satu daripada pilihan anda. Terbaru daripada Morbidelli 500cc punya Moto Touring Adventure Arengam. Ini dia tuan-tuan, terbaru daripada Morbidelli. Sebuah motor bersasarkan adventure touring, Morbidelli T502X. Apa yang antara kelebihan pada motosikal ini yang mungkin saya boleh highlightkan? Satunya, rim depan dia 19 inci. Bila 19 inci maksudnya tuan-tuan, motor ini ready untuk off-road. Tu 19. Tapi bila dia 19 inci, maknanya dia lebih fokus kepada road. Kalau dia betul-betul off-road, dia akan bagi 1 inci. Yang difahamkan saya, rim ini adalah tubeless. Jadi ada ngam di situ. Itu yang pertamanya. Keduanya, dia punya disc brake dia bagi double, kiri dan kanan, double disc brake untuk motor ini. Dan dia punya caliper adalah daripada Jejuan. Jejuan pun salah satu daripada keluaran daripada jenama terkenal brake lah, Brembo. Okey, lagi best, upside down fork. upside down fork. Dia bagi sekali upside down fork. Dan ini antara kelebihan untuk motor ini sebab dia bagi 43mm punya fork depan. So biasa 41, lebih kurang macam tu, tapi ni sebab spek dia ada ngam, dia bagi 43mm. Nampak tak dia punya gemuk macam mana? 43mm ni memang best. Standard datang dengan spotlight ni memang mantap. Dan standard juga datang dengan crash bar. Standard datang dengan crash bar. Ini semua datang standard. Oh, lupa pula nak cakap parallel twin. Ui, panas ke? Diorang start tadi parallel twin. Radiator pun dah siap ada guard ni. Dan ada Morbidelli dekat situ. Bawah ni pun skirt bukan skirt, guard bawah ni pun dah dibagi sekali. Agak padu juga. Oil filter ada kat situ. Tank dia 18 liter tuan-tuan, 18 liter. Kunci dia kat situ. Boleh flip. Tekan dan boleh flip. Macam ni. Tu. Mari kita tengok paparan TFT meter dia macam mana. Oh, cantik. Macam tu paparan meter dia. Oh, kemas. Dia datang sekali juga dengan TPMS. Nampak ni, front tire pressure too low. Dia dah standard datang dengan TPMS. Itu yang baiknya. Kat sini ada port bawah ni. Kita tengok buka. Ada type A dan juga type C dekat bawah ni. Lengkap lah dia sebagai motor adventure. Mungkin kita nak tambah navigation, Apple CarPlay dan sebagainya, boleh. Nak charge phone pun boleh. Tak ada adjustable, standard. Datang juga sekali dengan handguard. Ni lampu hadapan dia. Tu dia. Sangat kemas. Mantap. Kita tengok keadaan sekeliling lagi. Bahagian belakang ni tuan-tuan, dia dah bagi sekali dengan rack lah. Kalau kita nak letak top box, tak ada masalah. Boleh letak. Itu nama dia T50X. 502. T502X 500cc. 2 ni bermaksud 2 silinder. X ni adalah ready to extreme ataupun off-road. Itu maksudnya X ni. Kita tengok lagi kat bawah. Tayar dia ni. Oh, dia bagi tayar Pirelli kawan-kawan. Tayar Pirelli nampaknya. Ada mantap di situ. Untuk layak off-road kita boleh masuk. Nak main trail sehingga tak ada masalah tayar ni. Tayar ni pun jenama pun ada ngam. Dan jenis suspension belakang standard. Kita tak boleh nak adjust. Agak padat juga. Mari kita try duduk. Macam mana keadaan motor ni bila kita duduk. Jadi tuan-tuan, tinggi dia 830mm. Bagi saya dia tak tinggi sangat untuk sesebuah motor adventure lah. Tapi walau bagaimanapun kita try duduk dulu, tengok macam mana. Boleh tak ni? Okey, boleh. Memang nampak besar lah tuan-tuan. Nampak besar. Boleh tak kaki saya capai? Okey, agak bahaya sikit sebab dia atas stage ni. Okey. Walaupun dia 830mm,
agak menenjek juga kaki saya lah. Sebab saya tinggi 162 cm saja. Kalau anda nak cuba, mungkin okey. Tapi sebab yang saya cakap okey itu adalah dia punya berat tidak sampai 190 kg berat basah dia. Jadi antara yang teringan untuk sebuah motor touring adventure. Itu antara kelebihan motor ini. Jadi kita tak terasa berat lah. Untuk sekarang ni saya tak susah nak balance sebab atas stage bahaya juga saya duduk macam ni sebenarnya. Cuma nak tunjuk kat anda, kaki boleh sampai lagi kalau saya kesok sebelah. Kelebihan motor ini sebab dia ringan, tak sampai pun 190 kg. Kalau ikutkan antara yang teringan lah, antara yang teringan, tapi sisi dia hanya 500 saja. Kedudukan dia, ergonomics dia memang standard untuk motor touring adventure, menegak macam ni. Keseluruhan dia memang selesa lah. Bagi saya memang sedap jalan jauh ni, memang best. Ngam. Kita tengok bahagian belakang ni, lampu belakang ni tuan-tuan. Lampu belakang dia, ni dia punya signal hazard light dia. Ada ngam lah bagi saya. Memang ada ngam. Jom kita tengok harga dia berapa. Jadi harga untuk Morbidelli T502X ni adalah RM28,888 sahaja. Sisi sebenarnya adalah 486cc. Itu adalah sisi sebenarnya. Jadi kelebihan dekat motor ini adalah rim depan dia 19 inci. Kita ready to off-road. Dan dia punya tank besar 18 liter. Dan dia tidak berat sangat. Tadi saya cakap bawah 190 kan. Berat sebenarnya adalah 185 kg saja. Jadi tak berat untuk sebuah motor adventure. Dia juga ada slipper clutch 43 mm suspension hadapan yang upside down tu. Liter dia 7 inci TFT dan dia tak berapa tinggi sangat, lebih kurang 830 mm saja. Jadi macam mana tuan-tuan, adakah anda berminat dengan Morbidelli T50X ini? Kalau anda mencari motor-motor bawah bajet 30,000, mungkin anda sekarang considerkan skuter, tapi dah keluar Morbidelli nanti, dah masuk ke pasaran Malaysia, tak lama lagi mungkin anda boleh mempertimbangkan sebuah motor touring adventure yang berkapasiti 500cc. Dan bagi saya memang ada lagi ngam, sebab dia dah bagi banyak spek yang best. 2 silinder, dah ada crash bar, ada handguard, minyak pun banyak, boleh bawa top box, selesa bawa orang, tinggi pun tak tinggi sangat, berat pun tak berat sangat. Jumpa lagi datang, jangan lupa share dan subscribe Morbidelli T502X. Assalamualaikum.